Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, doa atau permintaan ataupun mengenang budi yang tidak terlepas atau dilepaskan oleh kebanyakan manusia ketika mereka hidup di muka bumi. Ini adalah di antara yang dikatakan pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh ku bayar, hutang budi di bawah mati. Jadi, apakah hutang budi yang tidak terlepas ataupun telah menjadi sebuah bala bencana kepada manusia sejak zaman bersaman, dan juga menjadi asbab ataupun sebahagian daripada fenomena kekalutannya dunia itu. Sekali lagi kita kembali kepada bicara ataupun tajuk yang baru saya lafazkan. Hampir seluruh muka bumi kefahaman akan hakikat mengenang budi, membalas budi, menzahirkan kembali apakah kurniaan ataupun buah tangan yang telah dikurniakan dan kita guna pakai sehinggalah kita dipusarakan tadi. Dan di dalam ada istiadat Melayu, kita ditanda tangani dengan 2 batu nisan di kepala dan di kaki. Ku kenali diriku daripada hujung rambut sehingga hujung kaki. Inilah sebuah misteri Nusantara pada malam ini. Sebenarnya bukan misteri Nusantara. Ia hanya sebahagian daripada rahsia yang terbesar di muka bumi di akhir zaman. Tidaklah boleh dinyatakan benda ini secara terang, kerana musuh keluarga Adam dan Hawa, musuh leluhur kita, dan mereka yang telah berjanji dan bersekutu untuk menyesatkan anak-anak Adam sehinggalah kepada liang lahat tadi. Wahai sidang pendengar, kongsilah, fikirkanlah apa yang bakal saya perbincangkan pada malam ini. Berhenti sejenak, berhenti seketika, kenang kembali apa yang telah berlaku di dalam hidup kalian, dan membawa kepada kalian mendengar suara saya tanpa wajah ini. Dan adakah malam ini bakal merupakan malam terakhir atau esok adalah hari terakhir kita di muka bumi?